Antara kesilapan utama orang yang baru dapat gaji ialah apabila dapat gaji sahaja, dia buat hutang baru. Dia buat hutang motor, hutang kereta, personal loan. Last kali, apabila ada hutang baru, bulan depan, 2 bulan lagi, nanti dia punya komitmen akan lebih tinggi daripada dia punya gaji. Akhirnya, dia akan salahkan kerajaan, akan salahkan itu, akan salahkan ini. Yang betul hanyalah diri dia sendiri sahaja. Jadi tuan-puan, ini tips untuk orang yang baru makan gaji, yang baru dapat gaji. Macam mana kita nak buat supaya gaji kita itu lebih bertahan lama dan juga simpanan kita bertambah kukuh. Orang zaman dulu semasa dia nak nasihatkan kita, dia cakap belanjalah dahulu, lebih baru simpan. Tetapi benda itu tidak praktikal. Sebab apa? Apabila kita sudah belanjakan sepenuh hati, nanti yang ada simpanan dan juga lebihan itu hanyalah sedikit sahaja. Tetapi apa yang lebih penting ialah apa yang diajarkan oleh guru-guru kewangan di Malaysia. Contohnya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku beliau Wang Emas dan juga buku Misi Bebas Hutang. Dalam tu beliau bagi tahu bahawa untuk pastikan kekayaan kita itu bertahan lama, kita simpan dahulu 10% daripada gaji kita dalam bentuk emas, kemudian selebihnya barulah kita belanjakan. Tak, soalannya ialah kenapa nak kena simpan dalam bentuk emas? Tuan-puan, simpanan yang paling bertahan lama ialah simpanan yang paling kita susah untuk kita keluarkan. Contohnya, susah untuk keluarkan ESB sebab apa tak ada buku ATM. Susah untuk keluarkan duit daripada tabung haji sebab apa tak ada buku ATM. Dan yang paling susah untuk kita keluarkan lagi ialah apabila kita sudah bekukan siap-siap dalam bentuk emas seperti ini. Sekarang dengan public gold, tuan-puan boleh menabung emas sedikit demi sedikit, segram demi segram untuk dapatkan dan juga keluarkan emas gold bar ataupun dinar seperti yang ada dalam tangan saya ini.